tutorial motong dia macam mana. Ini dia pahat legend tempat ketua Kita potong. Ini dah penuh tepung. Kita buka dulu saudara, baru kita potong. Kita buka macam gini. Macam gini cara buka macam gini. Macam gini. Buka. Lepas itu kita lanjut motong. Lepas kita buka letak tepung macam gini. Ini dah yang dah buka. Kita lanjut motong saudara. Macam gini cara motong saudara. Ini dah. Ini dah tarik. Segrab tu ada tu saudara. Baru dia tarik sekejap dah mencucur dah saudara. Miko tengok. Mencucur. Mana ketua bengak. Tengok Miko. Baru dia tarik sekejap dah mencucur. Mencucur air kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mencucur ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan set selalu macam ni. Kita tarik. Harus dibuang segrab tu dulu saudara. Kalau segrab tak buang tak bisa potong. Ni itu cara buang segrab. Letak tepi dulu saudara. Kita tulis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah dah siap mencucur. Kita tengok. Tu mencucur air getah tu. Tu mak laju.